ramai orang yang suka judge silat. Korang terus membuat kesimpulan bahawa silat ni tak ada passion. Korang tahu tak betapa sukanya silat olahraga ni dia nak dapat point. Macam Muay Thai, boxing, diorang boleh tumbuk muka, diorang boleh tumbuk body shot, semua, betul tak? Tapi kalau silat olahraga ni, korang nampak dia punya game macam biasa, betul tak? Tapi sebenarnya dia orang punya teknik dan dia orang punya IQ tu sangat-sangatlah tinggi sebenarnya. Sebab silat olahraga tak boleh tumbuk muka, boleh tumbuk dekat dada ataupun dekat bahagian bawah lah. Kita tak boleh bandingkan. Sebab apa? Dia ada function dia tersendiri, kelebihan dia dan falsafahnya sendiri. Sebab silat punya buah tu, kalau korang betul-betul katam dan korang betul-betul hadam betul-betul dia punya buah tu, segala pergerakan akan jadi buah. Akan ada buah-buah yang memang korang pun kadang-kadang tak expect benda tu akan jadi kalau korang fight dekat street fight lah. Tapi korang kena tahu silat ni bukan sekadar sukan sahaja tau, tetapi dia adalah warisan orang Melayu yang penuh dengan teknik dan strategi. Seni mempertahankan diri tu solid, sangat-sangat solid. Faham tak? Saya tak nak judge siapa-siapa, dan saya just nak explainkan benda ni dekat public supaya jangan dibanding-bandingkan setiap art yang ada. Kenapa saya buat video hari ni? Sebab ada orang yang komen silat lawan boxing, silat lawan Muay Thai. Fikirlah logik, mana boleh kita main dua rules dalam satu perlawanan, okay? Tapi apa-apa pun, semua martial art memang bagi saya ada power yang tersendiri dan ada teknik-teknik yang tersendiri. Jadi sebab tu kita kena respect semua art yang ada di muka bumi. Alright, Assalamualaikum.